Dalam kes yang sekarang disiasat oleh SPRM, sudah lihat nak suruh buat apa lagi? Orang itu digari dengan baju orange. Kalau saya ada pengaruh, saya rasa banyak kes-kes berat yang letak digari pun tak puas hati lagi ke? Jadi saya setakat itu, dan saya tidak tegur sepatah pun kepada SPRM. Saya dah bagi tahu dia bebas untuk siasat, dia siasatlah. Dia nak suruh apa lagi? Baik, ada konon, wibawa SPRM. Dia ambil tindakan terhadap kartel terbesar yang diberi perlindungan selama puluhan tahun. SPRM dan badan ini semua menteri saya tahu. Mustahil tidak tahu adanya sindiket yang besar. Ya. Jangan cabar lebih dari itu. Tapi dibiarkan. Sebab itu kita dapat kumpul 15.5 bilion ringgit. Jadi saya, setakat yang saya boleh buat, Masjid Tanah, saya kata beri kelonggaran, dia siasat. Tidak ada maklumat kepada saya, tidak campur tangan. Dan ada posting, repost, boleh siasat, saya tak tahu apa yang dimaksudkan. Saya boleh tanya administrator, kerana saya tidak ada masa untuk itu. Boleh tanya, saya tak boleh nafikan, saya tidak tahu. Tetapi apakah itu yang jadi isu sekarang? Isunya siapa yang disiasat atau kemudian didakwa serah kepada badan siasatan. Mengapa kita nak jadi hero, nak pertahankan sebahagian orang? Saya tidak pertahankan staf saya. Saya nak tanya mengapa nak pertahankan orang lain? Pembangkang ada trend pertahankan perasuah-perasuah besar. Termasuk orang yang mengatakan, ya saya sudah bagi rasuah sekian-sekian banyak. Itu mana nak jadikan hero? Ya betul, ini tuduhan jahat ya betul. Siapa pembangkang yang mempertahankan perasuah-perasuah besar? Sila nyatakan dengan jelas.